10 hari lagi kita akan menerima kedatangan tetamu istimewa di Malaysia. Menariklah di Malaysia, di Nusantara ni kita ternanti-nanti kehadiran raya, kehadiran Syawal. Sedangkan sebenarnya dalam Islam, syariat hari raya ni cuma 1 hari saja, 1 Syawal saja. Sedangkan kita ada 1 bulan yang paling mulia, yang ada kemuliaan, yang ada ganjaran yang besar, digandakan amalan, digandakan pahala. Tapi kita tak ternanti-nanti ya. Tapi tak apalah, menariklah kita di Malaysia ni, menariklah kita tidak tertunggu-tunggu kehadiran Ramadan, kita tertunggu-tunggu kehadiran hari raya. Tapi tak apa, yang penting 10 hari lagi kita akan dihadiri dengan tetamu ni lagi. Yang penting bukanlah tetamu tu. Sebab apa? Sebab tetamu tu dia akan sentiasa datang. Sama ada kita ada, kita sedia, kita tak sedia, dia akan datang. Yang penting adalah kita. Adakah kita bersedia untuk menerima dia? Sediakan diri kita, sediakan mental kita, sediakan jiwa kita, sediakan roh kita. Adakah kita telah menanamkan kegembiraan tentang amal apa yang kita kena tahu, fadilat-fadilat amalan yang ada dalamnya, apa amalan-amalan yang kita kena tambah di dalam tu, apa amalan-amalan yang terbaik yang kita buat pada hari-hari dalam bulan Ramadan, waktu bila kita kena buat. Jadi susun jadual kita daripada sekarang. Mudah-mudahan kita akan dapat impak yang maksimum dalam bulan Ramadan pada kali ini. Wallahu a'lam.